Selamat sejahtera kepada guru-guru dan kawan-kawan semua. Nama saya Afina Aulia. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah buku cerita legenda yang bertajuk Raja Bersiung. Buku ini mengisahkan tentang seorang raja di negeri Kedah yang bernama Raja Prah Ong Mahawangsa. Baginda mempunyai tabiat sangat pelik dan menakutkan. Semuanya bermula apabila tukang masak istana secara tidak sengaja dihiris jarinya dan darahnya masuk ke dalam masakan kegemaran raja. Sejak hari itu, raja pun ketagih makan makanan yang bercampur darah manusia, sehingga tumbuh 2 taring tajam seperti gegasi di mulutnya. Rakyat jelata merasa takut dan akhirnya bangkit menentang raja tersebut. Watak kegemaran saya ialah tukang masak istana. Walaupun dia hanyalah manusia biasa, watak ini penting kerana dia yang menyadari perubahan pelik pada raja tersebut. Dia merasa serba salah tetapi berani menunjukkan kebenaran kepada menteri-menteri. Pengajaran yang saya dapat ialah kita janganlah mengikut nafsu dan melakukan kezaliman. Sebagai pemimpin atau manusia biasa, kita perlu menjaga kebajikan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Pada pendapat saya, buku ini sangat menarik kerana jalan ceritanya yang sangat mendebarkan. Saya sorkan kawan-kawan baca buku ini. Sekian, terima kasih.